lagu beraya Borneo. Jadi hari tu kita ada Wani Hasrita, Emma Suhaimi dan Dira Saini. So, Wani, kita nak tanya soalan dengan Wani, Emma. Direct je lah. Lagu Raya telah tiba ni, kalau kita dengar music dia ni fun, lepas tu catchy. Betul. Tengok music video menarik lagi Wani. Oh, itulah. Ya Allah, lupa diri. Susah ke tidak menari dalam music video ni? Saya sebenarnya suka menari. Dan bila dapat koreograf begitu, bolehlah kita ikut sikit-sikit. Okey, Wani. Okey, tak kekok Tidak. tapi adalah lupa-lupa juga. Tak apa. Tak apa Wani tu nya orang Sarawak lah kini tu kan. Laki kami orang Sarawak. Jadi apa momen raya yang paling Wani rindukan? Rindu. Kisahlah di Sarawak kah, di Semenanjung kah? Okey, momen raya yang paling saya nanti-nantikan adalah of course pulang beraya ke Sarawak sebab keluarga family suami saya memang ramai. Memang meriah, memang rami. Mungkin ada 3 makanan raya yang mesti ada setiap kali raya Wani. Dira tahu first. Apa dia? Kelupis. Wajib. Itu wajib tahun lepas baru add on. Add on. Nasi impit kuah kacang. Yang Nasi impit kuah kacang tu satu set. Oh, satu set lah. Ya. Rendang. Rendang memang kita suka wajib. namis lah. Kena Memang wajib juga. So guys, settle dah. Thank you so much Wani. Terima kasih. Itu je. Belum satu lagi. Sebab kita akan suruh dia nyanyi lagu Raya Telah Tiba. Oh yes. Raya-raya telah tiba, sudah sebulan berpuasa. Penuh-penuh semua baru dapat duit raya. Raya-raya telah tiba, kelam kabut balik kampung bersama. Abang polis tahan, aduh kena saman pula. 1, 2, 3. Hari raya kunjung tiba lagi, disambut gembira setahun sekali. Panggillah atuk nenek, ramai kawan-kawan semua happy. Hari raya huru hara lagi, kesana kesini semuanya busy. Di hari yang mulia, ucapkan selamat hari raya. Raya-raya telah tiba, baju lawa comel-comel semua. OOTD, selfie, posing-posing sampai jadi. Minta ampun, maafkan semua di hati. Hari raya kunjung tiba lagi, disambut gembira setahun sekali. Panggillah atuk nenek, ramai kawan-kawan semua happy. Hari raya huru hara lagi, kesana kesini semuanya busy. Di hari yang mulia, ucapkan selamat hari raya. Kita solo. Raya telah tiba, hari raya telah tiba, hari raya kunjung tiba lagi, hari raya kunjung tiba, hari raya sambut gembira, semua happy. Hari raya huru hara lagi, kesana kesini semuanya busy. Di hari yang mulia, ucapkan selamat hari raya. Apa kita raya telah tiba. Berlagu beraya Borneo, Wani Hasrita. Saya. Sedaplah suara. Oh, makasih. Rasa macam yang saya dengar dari tadi kan? Oh, iya ke? Macam yang raya-raya hari raya. Oh, boleh. Begitu lah, beri kata. Boleh. Tak ada, mak kamu try gitar solo. Gitar solo. Sedap Respect lah bang. Lepas ni ajar saya. Kita kasih highlight ke abang. Baik. Sempena hari raya ni kan kita mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Selamat hari Kosong-kosong. raya. Macam Betul. biasa lah Wani. Setiap Ya, tahun
Mesti kosong-kosong. Mesti kosong-kosong Kita mulakan daripada sifar. Betul. Maknanya tak ada salah lah. Tidak salah. Lepas tu 1 tahun kumpul, lepas tu kosong-kosong balik. Betul. Okey. Masa puasa tu di situ kita macam memaafkan sudah. Baik. Nanti masa raya baru kita kasih maaf betul-betul. Okey, baik. Tapi baik, itu baik, ikut orang juga lah. Kalau saya Ya. sendiri kan masa hari raya ni, saya jenis yang susah mau kasih maaf orang. Kenapa? Hah? Jangan macam tu. Tidak susah mau kasih maaf orang. Kenapa? Sebab kadang-kadang kan di rumah tu kui makmur, rumput besar-besar. Susah kita mau telan. Kita punya kerongkong ni kan macam yang tersangkut. Tersangkut betul. Okey, so untuk pembuat kuih di luar sana, buatlah kuih mamur kecil-kecil. Ya, senang-senang bah buat lampat Kesian segi sudah kan. kawan saya ni bah. Mau telan kuih mamur. Cakap apa sudah dia? Ya, Bah? cakap sama sudah aku. By the way kan, kita Ya. macam ada matching-matching sedikit Iyalah. lah di bagian-bagian Kan? from top to toe. From head to toe. Oh, head to toe. From head to toe. Tapi kamu tahu tak, ni baju tunang saya. Serius lah. Kenapa memakainya hari ini? Jimat Simple. Jimat. 2022 sudah Betul. tahun ni. Sudah tahun ni, sudah baju ni. Tak apa kan? 3 tahun lah kan 3 sudah. tahun Tidak apa. Tak nampak sangat kan? Selagi masih boleh guna kita gunakan. Kita guna. Begitu. Apa-apa pun. Okey. Lain terus berlagu Beraya Borneo. Yeah.